Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera tuan-tuan dan puan. Hari ni saya nak tunjukkan macam mana kita nak guna Telegram bot, Asia Studio bot ni untuk kita generate gambar dan video. Okay, so first kita tekan start. Okay, then akan naik menu macam ni lah. So ini adalah menu utama. Benda paling penting adalah nanti tuan-tuan dan puan perlu link lah dengan akaun tuan-tuan dan puan. Okay, so macam saya dah linkkan. So saya boleh teruslah generate saya punya AI Studio ni. Sebelum apa-apa saya perlu tengok saya punya Fish Wallet saya ada berapa. So Fish Wallet saya dah ada, dan saya dah gunakan 2 akaun sosial saya, dan saya dah connect akaun TikTok, 2 akaun TikTok. Dan seterusnya saya nak terus buat konten lah. So macam mana kita terus boleh pergi ke bahagian atas semula ataupun tekan start semula. Dan hari ni saya nak buat AI Studio, saya nak generate image. Okay. So kalau image saya suka guna Grok. So kita cari Grok, kemudian no banana, kita ada Grok image. Okay, so saya nak buat image dalam bentuk portrait. Result saya nak 1 je. Dan kemudian kalau contoh daripada satu prompt saya nak buat 4 jenis result, saya akan tekan 4 bash lah. So untuk kali ni saya tekan terus 1 bash, dan saya terus, disebabkan saya nak buat 1 je, saya terus tekan enter prompt. Okay, so saya nak buat seorang lelaki kita ni lah. Seorang lelaki makan acar buah. Lelaki kacak Melayu umur 25. So kita send, dan dia akan queue untuk buatkan kita punya image. So tak lama pun, tak sampai, kadang tak sampai 1 minit, tak sampai 2 minit, kita biarkan. Pada masa sama saya nak buat nak buat video. Okay, create video. Okay, so saya nak pilih yang fast. So dalam sistem Asia Studio Bot sekarang kita ada satu Seedance 2.0. Kita juga ada Grok, kita juga ada Veo 3.1. Next kita akan masukkan Kling dan sebagainya lah. InsyaAllah semua model akan ada. So macam sekarang saya nak buat video menggunakan Grok, sebab Grok dia laju dan juga dapat konsisten result saya nak. Dan saya pilih portrait. Saya pilih 720. Okay, kalau kita punya image dah siap, dia akan terus naik lah. So ini image lelaki Melayu kacak lah. So definisi kacak dia macam ni. Dan 720p. Okay, kita sambung buat video tadi. Saya nak, ni adalah duration 6 second atau 10 second. Saya pilih 10 second. Dan untuk yang mode dia boleh pilih lah, nak extreme crazy ke, nak custom ke, normal ke. Kalau jual ubat kuat, better pilih extreme spicy atau crazy lah. Macam saya sekarang saya pilih normal saja. Dan kemudian saya masukkan prompt yang saya nak masukkan, ataupun saya boleh masukkan juga reference image. Disebabkan tadi kita dah ada image yang dah siap, contoh kita ambil terus je reference image yang tadi. So biasanya yang paling latest adalah yang paling atas lah. So tekan image, dia keluar image saja, ambil yang paling atas, sebab yang paling atas adalah yang paling latest. Okay, use as reference. Okay, so dia dah letakkan reference image kita yang saya setkan tadi. Dan kemudian saya masukkan prompt saya. Okay, contoh lelaki ini makan acar buah. Kalau contoh tuan-tuan ada produk acar buah, macam tadi kan dia punya produk kan nampak tak tepat, sebab kita tak bagi reference image acar buah kita macam mana. So saya akan ambil je apa yang dia resultkan. Kalau tuan-tuan nak lebih detail, tuan-tuan boleh terus masukkan image acar buah sebenar. Lelaki ini makan acar buah berselera. Dan kita bagi terus dia punya skrip. Tak boleh pening-pening, terus bagi skrip. Sedap acar buah ni, aku makan rasa nak tambah. Sedar-sedar dah habis. So ini contoh video UGC lah. Video UGC kita kena bagi penerangan apa yang kita tengah buat. So untuk 10 second saya rasa tak cukup lagi, kita tambah lagi. Korang nak try?
klik beg kuning. So ini adalah CTA lah, CTA untuk orang klik beg kuning. So buatkan video seperti mukbang, video makanan. Okay. So ini adalah prompt saya, simple prompt. Saya terus hantar. So saya punya video generation saya tengah queue sekarang. So kita biarkanlah sementara video tu tengah buat. Okay. Contoh tuan-tuan dan perempuan nak connect account, dah connect account dekat UI, dekat website, tuan-tuan nak post, boleh terus post dekat sini. Macam saya tekan post, saya tengok ada berapa account saya yang dah ready. Kita pergi pada bahagian channels. Channels ni adalah TikTok account ataupun apa-apa social media yang dah connect. Saya dah connectkan 2, Achabar.me dengan Azunizam Azmi TikTok. So saya boleh copy je channel ID. Okay. So bila saya nak post nanti, saya akan gunakan lah channel ID ataupun copy account ID ni. Okay. So kalau tu sebab cakap, kalau kita guna Telegram chatbot ni, senang sangat kita nak post. Content kita dah ready, kita boleh terus post. Okay. So terus lagi fungsi-fungsi lain sementara kita tunggu kita punya video siap. Tak lama, mungkin dalam 2 minit 3 minit pun dah siap satu video. Kadang tak sampai 1 minit pun dah siap sebab grok laju. Okay, contoh sekarang saya nak tunjukkan lagi apa lagi kita ada. Contoh kalau library adalah kita boleh tengok semua image, video ataupun merge. Merge nanti saya akan tunjukkan fungsi merge ni tu apa yang saya dah buat sebelum ni. Okay, so ini adalah semua yang kita dah pernah generate dan juga yang kita pernah upload dekat sistem kita. Okay, dan saya pergi balik pada main menu. Okay, kita juga ada TikTok Analyzer. Okay, TikTok Analyzer ni kalau kita nak tanya kita punya bot ni, kita nak buat content ataupun kita nak cari prompt. Aku ada produk Achabar. Tengok kalau kita nak download video daripada TikTok URL, nak upload dekat kita punya sistem, kita boleh guna /ta URL TikTok URL. Ataupun kalau kita nak stop, sekarang ni kita dah masuk mode yang kita berinteraksi dengan TikTok Analyzer. So kita boleh terus hantar chat macam kita hantar chat dengan kawan-kawan je. Aku ada produk Achabar untuk me. Macam mana aku nak buat video AI? So kita tanya dia, nanti dia akan jawab lah soalan kita. Okay. Ini mode TikTok Analyzer aktif. So dia dah bagi kita jawapan. Okay. Biasanya jawapan yang diberikan mengikut apa yang saya dah setkan supaya kita dapat jawapan yang jelas mengenai macam mana kita nak marketingkan kita punya produk. So matlamat utama macam biasa banyak sale, dan memandangkan ini produk makanan beza, kita boleh adjust angle dan strategi konten. So dia akan bagilah angle jualan dan sebagainya. Okay, so daripada sini tuan-tuan akan nampak lah lebih jelas. Okay, kita punya video dah ready. So saya TA stop dulu TikTok Analyzer saya supaya tak kacau kita punya ni. Okay, so dekat sini kalau tuan-tuan tengok, kita punya video dah ready. So kita boleh play. Sebabkan saya tak bagi image reference untuk Achabar saya macam mana, so saya guna je daripada gambar sedap tadi. Achabar ni, aku makan rasa nak tambah. Sedas dah habis. Korang nak try? Klik beg kuning. Okay, so ini video kita. Contoh ni 10 second. Tuan-tuan rasa okay tak cukup lah, kita nak lebih lagi supaya user dapat kefahaman, dapat awareness yang sebetulnya, sebaiknya. Okay, so apa yang kita boleh buat adalah kita copy UUID ni dan kita mergekan video dia. Tekan merge video. Maksudnya daripada frame yang last tadi, kita nak pergi ke frame seterusnya, 10 second seterusnya. So kita boleh tambah lah. So sebab tu saya cakap, guna Asiakas ni kita boleh buat video yang panjang. Okay, so bukan merge. Kalau merge ni ada 2 video kita nak gabungkan, tapi kita nak guna model untuk extend dia. So kita boleh pergi pada AI Studio. Okay, so kalau untuk merge, contoh saya dah ada video lain, saya dah ada buat 2 video, satu video lagi saya dah extend. So dia akan jadi 20 second lah untuk grok. Okay,
So untuk fungsi merge ni saya akan tunjukkan pada video seterusnya, sebab nanti dia akan jadi panjang. So pergi dulu ke yang lain-lain dulu. Merge video nanti saya akan tunjukkan. Dan kemudian untuk contoh dekat sini tuan-tuan boleh juga top up fish folder tadi. At the same time tuan-tuan boleh pergi pada bahagian channels untuk connect, dan kepada bahagian my result untuk tengok result tuan-tuan dan perempuan. Dan kalau nak tengok contoh tuan-tuan nak tengok tuan-tuan sekarang berada pada plan apa. Sekarang tuan-tuan berada pada plan growth, active, unlimited. Okay. So kalau plan growth ni berapa ringgit? RM149 je. Tapi boleh dapat unlimited account social media. Buat masa sekarang kita ada TikTok je, FB, Threads dengan IG tengah ongoing, dan nak masuk dah. So nanti tuan-tuan boleh connect juga ke semua media sosial, yang boleh post ke semua media sosial tuan-tuan dan perempuan. Okay. So untuk video ni itu je. Lepas ni saya akan cover juga untuk extend video dan juga untuk merge video. Okay. Terima kasih.